Rupanya rahsia Fazura untuk kekal cantik tanpa effort, tanpa perlu usaha adalah dengan jangan terlalu confident dan jangan terlalu rendah diri, jangan terlalu insecure. Itu rahsia yang didedahkan oleh Fazura. Kalau kita scroll dekat Instagram bahagian thread tu, korang tengok ada komen yang di-reply oleh Fazura apabila ada netizen yang bertanya macam mana nak jadi effortless beauty macam Fazura. Sebab baru-baru ini kan ada Fazura share video bersama anaknya Fatimah dengan bare face, muka tanpa makeup guys. Tapi Masya Allah cantiknya ciptaan Tuhan. Ramai yang puji macam mana boleh cantik sangat ni Fazura. Tak makeup pun cantik. Tak makeup lagi cantik daripada makeup, semualah orang puji. Jadi Fazura baru ini telah membongkar rahsianya untuk jadi cantik tanpa effort, tanpa perlu effort atau usaha yang banyak. Jadi apa yang Fazura cakap, dulu dia sendiri pernah merasa rendah diri atau insecure dengan giginya. Kalau aku pun insecure dengan gigi aku, kau tengoklah gigi aku. Tapi tak apa, aku tetap confident. InsyaAllah lah kan. Okay guys, jadi Fazura cakap dia pernah rasa kurang confident dengan giginya kerana dia rasa giginya macam ke dalam sikit. Tapi rupa-rupanya air dia dapat offer menjadi model ubat gigi guys. Nampak tak kat situ Fazura kata dia mengambil pengajaran bahawa untuk mendapat effortless beauty atau kecantikan tanpa effort ni, engkau kena tak boleh confident tinggi sangat dan kau tak boleh confident rendah sangat. Kau tak boleh, kau kena sederhana rasanya. Kau tak boleh terlalu insecure sangat, macam rasa diri tak cukup baik, tak cukup cantik. Kau tak boleh juga terlalu rasa diri itu terlalu cantik pun tak boleh. Jadi kau kena kat tengah-tengah. Macam kawan aku ni, nampak dia comel. Dia ada blusher kat pipi merah, pink. Aku pun tak pakai blusher. Jadi guys, kat situ Fazura kongsi yang kita ni kadang-kadang kekurangan kita ni, macam kekurangan aku punya gigi ni, kekurangan kita ni sebenarnya orang lain nampak benda tu cantik. Kadang-kadang kita rasa tak cantik. Mungkin aku rasa gigi aku tak cantik, tapi korang tengok video aku, korang rasa kok comel je muka aku, siap pakai ribbon. Okay guys, gurau je. Okay guys, jadi Fazura cakap, ramai yang cakap dia pakai braces, dia pakai pendakap gigi. Sebab tu teratur elok je. Sebab orang yang komen, yang tanya rahsia atau tips untuk kekal cantik macam Fazura ni, dia pun cakap dia pernah nampak Fazura depan-depan, face to face, cantik gila. Dan dia cakap gigi pun teratur elok. Sebab tu dah Fazura reply, dia kata orang ramai ingat dia pakai braces, sebenarnya tak pun. Natural beauty guys. Itu dari orang kata kurniaan Tuhan. Memang Fazura tak pakai apa-apa pendakap gigi. Itulah gigi original guys. Jarang kita nak dapat gigi original zaman sekarang. Ramai yang giginya dah dibuat, diputihkan lah. Nasib tak boh colour lain. Nasib tak ada orang letak lagi gigi colour pink ke biru ke. Okay guys, jadi kat sini kita nampak lah Fazura memberi semangat kepada wanita kat luar sana untuk tidak melihat kekurangan diri itu sebagai pematah semangat, tapi gunalah kekurangan diri itu sebagai pembina semangat dan pembina keyakinan diri. Bila korang confident, korang akan biasa cantik. Macam kawan aku ni pun confident kena ada. Confident itu kena ada. Jadi guys, memang kalau kau tengok kat live tu kan, dia bersama Fatimah memang cantik guys. Pada umur 40-an, seorang wanita 40-an, muka tak ada kedut, cantik, Alhamdulillah. Muka aku tu dah ada bulu-bulu sikit lah. Tak apalah. Jadi guys, nasib lah bulu-bulu aku ni trim elok je. Nampak? Cantik tak? Cantik tak kartun? Okay guys, jadi Fazura ni adalah kongsikan video dia. Video ni lah dia buat video dengan Fatimah, untuk Fatimah make up kan muka Fazura. Comel Fatimah ni. Dan macam mak dia dah make up kan. Fazura pun sempatlah kongsi produk-produk make up dia, penjagaan kulit dia, perfume. Cek perfume dia, perfume Fazura. Jadi guys, dekat sini kita boleh tengok lah, sebenarnya ada bakat juga Fatimah ni. Kecil-kecil pun dia pandai dah spray muka mak dia dengan untuk readykan make up tu kan. Muka aku ni kalau spray, aku tak tahulah apa jadi. Okay guys,
Jadi Fazura pun bagi Fatimah untuk make upkan muka dia walaupun dia masih kecil ya. Tapi kita boleh nampak Fatimah ni budak yang cerdik. Korang pun tengok kat ruangan komen ramai yang kata Fatimah ni cerdik, comel, pandai. Ramai juga yang puji dan tertarik dengan muka Fazura tu yang utamanya. Kenapa? Sebab tak pakai make up pada umur 40-an pun cantik. Metops nombor 1. Bayangkan ada yang komen aku ni umur 30-an tapi muka Fazura 40-an lagi cantik pada aku, lagi muda pada aku. Ada yang komen macam tu. Jadi ramailah yang puji, mengatakan yang baik-baik untuk Fazura dan Fatimah. Alhamdulillah, bagus. Macam ni yang kita mau. Netizen yang positif, yang mengatakan perkara yang baik-baik. Tidak mengutuk je, betul tak? Cabut dah kau. Kita mengutuk-ngutuk. Kita pujilah pula kan. Cakap baik-baik. Masya Allah, kurniaan Tuhan semuanya. Jadi guys, memang sah lah kita boleh nampak Fazura ni ramai yang sayang ya. Ramai yang cakap Fazura tak pakai makeup pun lagi cantik sebenarnya. Sebab dia punya natural beauty, bare face tu, muka tanpa makeup tu nampak segar dan cantik. Macam tu. Jadi guys, selain pada itu, Fazura pun banyaklah dia share video dengan Fatimah. Fazura share masa dia pergi berjalan di Tokyo, di Jepun. Banyak tempat lagi lah yang diorang dah pergi berjalan. Luar negara semua kan. Memang comel dua beranak ni. Dua-dua comel. Ni Fatimah kalau besar mesti cantik macam mak dia kan guys. Kalau korang setuju, korang like video ni, korang subscribe sekali guys. Subscribe. Terima kasih. Pasal korang komen kat bawah, betul tak Fatimah ni kalau besar mesti cantik macam mak dia? Apa korang rasa? Aku kira sampai 5. Korang komen kat bawah cepat-cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih korang. Aku hargai korang. Korang memang sporting guys. Aku doakan korang pun makin cantik dan menawan. Amin. Okay guys, jadi kat sini kita boleh tengok lah kan. Memang comel dua beranak ni. Fazura sempatlah promosikan dia punya perfume. Dia sempatlah promosi makeup muka dia. Foundation apa, concealer mata. Aku pun tak tahu sangat makeup ni. Lepas tu adalah Fazura kongsi lipstick apa tak, semuanya produk dia lah. Memang kalau korang minat produk Fazura, korang boleh try lah. Aku tak pernah makeup sangat sebab muka aku pun natural beauty. Macam Fazura. Gurau je. Alah, gurau jangan marah korang ni. Taklah, aku pun bersyukur apa yang ada. Bab kata Fazura, jangan terlalu confident, jangan terlalu rendah diri. Kita kena kat tengah-tengah. Bersyukur apa yang ada, betul tak guys? Aku bersyukur dengan kurniaan Tuhan buat aku. Jadi mungkin untuk belajar makeup ni aku kena tengok banyak lagi video-video Fazura dengan Fatimah lah. Dengan Fatimah ni comel. Banyak juga Fazura share video dengan Fatimah kat sekolah lah, nak pergi hantar sekolah lah. Comel Fatimah ni. Memang dia pandai bercakap-cakap, petah bercakap-cakap. Kalau korang tengok pula, okey lah, bukan hanya Fazura, sebab Fazura ni ibu kepada Fatimah. Ibu yang memang kata single lady, yang memang single mother yang kuat lah, power. Sebab dia seorang ibu tunggal, tapi dia amat orang kata, yelah, berkebolehan. Usahawan pun dia, ibu pun dia, jadi penyanyi pun dia. Lagu raya pun dah keluar. Jadi semuanya Fazura ni memang terbaik lah. Berlakon pun pandai semuanya. Orang kata banyaklah bakat dia. Alhamdulillah. Dan juga Fatimah pun sempat juga meluang masa dengan daddy dia, Fatah Amin. Siapa tak kenal hero Malaya, Fatah Amin. Sempat juga Fatah ada share. Kalau korang tengok kat tik-tik dia dekat sini, korang boleh tengok yang Fatah ini ada share video. Yang paling baru yang kita boleh tengok dekat dia punya TikTok adalah video bersama Fatimah berpakaian baju bomber. Bukan hanya berpakaian baju bomber, sempat lagi Fatah buat trend apa, abang Korea K-pop tu, yang macam pegang dada, sengit kepala, tutup mata, kenyit mata. Macam tu. Aku nak try buat tapi mata aku ni sentiasa tak berkedip. Itulah masalahnya pula. Tapi tak apa. Kalau aku boleh kenyit sebelah, aku tarik sikit. Comel tak? Kalau comel, korang komen comel kat bawah. Kalau tak comel pun tak apalah, aku reda.
Okay guys, kat sini kita boleh tengoklah Fatah pun ada share di mana dia meluangkan masa bersama anak daranya ni, Fatimah yang kecil molek ini, bermain lompat-lompat kat tempat mainan ni. Nampak sweet comel je anak beranak. Ada juga Fatah share di mana Fatah bersama Fatimah masa hari raya hari tu. Memang comel guys. Dia ada mini love. Memang comel Fatimah ni. Ada rupa ayah dia sikit, daddy dia sikit, Fatah. Ada juga rupa mami dia, Fazura. Jadi guys, korang boleh tengok lah kalau korang lepas ke video live Fatimah make upkan Fazura tu, korang pergi tengok. Comel guys, memang comel gila. Korang pergi tengok, memang comel and sweet. Ramai yang puji kat situ. Korang pun boleh lah tengok muka sebenar ya Fazura tanpa make up. Memang cantik. Alhamdulillah, kurniaan Tuhan. Korang terima kasih sebab tengok video aku ni dengan bersama kawan aku ni, si beruang ni. Aku bukan beruang tak, aku Arnab. Kau tengok telinga aku. Jadi korang kalau suka video, korang boleh like dan subscribe kat aku. Sebab aku ada banyak video lagi aku nak share tau guys. Banyak jenis lagi. Video aku dah ada idea dah. Korang kalau nak support aku, korang janganlah skip iklan. Janganlah. Aku ni baru nak membina channel ni. Kalau korang tak skip iklan, aku doakan korang dimurahkan rezeki. Amin. InsyaAllah. Okay guys, selain itu, aku ada banyak lagi post video sebelum ni tau. Korang jangan lupa tengok, okay? Terima kasih guys. Ingat tau, jangan lupa like and subscribe and komen kat bawah. Korang rasa cantik tak Fazura? Aku rasa cantik. Alhamdulillah. Terima kasih guys. Bye.